Aku rasa mesti ramai peminat Samsung Galaxy A36 5G ni sebab dia punya harga tak adalah mahal sangat, tapi dia ada spek yang menawan. Cuba korang tengok dia punya warna, memang betul-betul cantik tau. Ini warna Awesome Lavender. Siap boleh tukar-tukar color tau. Dah macam pelangi weh. Dari segi design, aku memang minat lah. Dia punya rupa ni memang sama betul tau, macam Galaxy A56 yang cantik tu. Memang sama betul tau. Cuma bezanya A36 ni dia pakai plastic frame instead of aluminium. Cuba tengok dia punya screen ni, memang betul-betul cantik tau. Ini 6.7 inci Super AMOLED display dengan 120Hz refresh rate. Memang betul-betul smooth dan lancar tau dia punya display ni, dan dia punya kecerahan boleh pergi sampai 1200 nits. Maknanya kalau korang nak pakai phone ni dekat bawah cahaya matahari still boleh nampak dengan jelas. Dari segi ketahanan pula, phone ni ada water resistant tau. IP rating 67, water and dust resistant. Tak perlu risaulah kalau terkena air. Nak pakai waktu hujan boleh, nak bawa pergi mandi pun boleh tau. Dari segi performance pun memang puas hati tau, sebab dekat sini ada prosesor Snapdragon 6 Gen 3. Tambah pula dengan 12GB RAM dan 256GB storage, memang tak ada masalah kalau nak pakai phone ni untuk kegunaan harian. Yang specialnya tahun ni Samsung pakai prosesor Snapdragon tau instead of Exynos untuk Galaxy A36 ni. Kalau nak main game pun tak ada masalah tau. Smartphone ni boleh handle kebanyakan game mainstream dengan smooth dan lancar je. Lepas tu dia punya bateri pun besar tau. 5000 mAh bateri siap dengan 45W fast charging. Boleh dapat 66% bateri dalam masa 30 saat je tau. Memang laju dia punya cas. Untuk kamera pula, dekat sini kita dapat triple camera system. Dekat sini ada 50MP main camera, 12MP ultra wide camera dan 5MP macro camera. Aku memang puas hati lah dengan hasil gambar daripada kamera ni, sebab dia punya gambar tu memang nampak sharp dan terang. Dengan 50MP kamera memang best lah kalau korang nak pakai buat ambil gambar pemandangan ataupun gambar bangunan. Lagi satu benda yang best tentang Galaxy A36 ni, kita ada banyak AI feature tau. Dekat sini kita dapat 5 intelligent feature tau. Ada object eraser, edit suggestion, custom filter, AI select dengan read aloud. Lepas ni senang lah nak repair gambar. Bulatkan je objek yang tak diingini, lepas tu dia terus akan hilang. Edit suggestion pun best tau, sebab dekat sini dia akan bagi cadangan dekat kita untuk improve sesuatu gambar yang dah diambil. Lepas tu kita ada custom filter tau, yang built in direct daripada kamera apps ni. Dekat sini ada banyak tau filter yang kita boleh pilih. Ikut je mana yang sesuai. Selain daripada tu, kita still ada feature circle to search daripada Google yang korang boleh guna untuk search gambar dalam skrin. Dari segi software update pula memang best lah, sebab dekat sini dia akan dapat software update sampai 6 tahun tau. Bayangkan beli smartphone harga bawah 1500 tapi dapat pakai selama 6 tahun. Lama tu. Pada pendapat aku, dengan harga yang ditawarkan, Samsung Galaxy A36 5G ni memang sangat berbaloi tau untuk korang dapatkan. So kalau korang tengah cari phone Samsung tapi tak nak berbelanja lebih, boleh try Samsung Galaxy A36 5G.